Assalamualaikum dan salam sejahtera. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah sia-sia dan amal tanpa ilmu adalah sesat. Ulama terkenal juga tidak menafikan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Kata-kata ini mengajar kita bahawa ilmu sangat penting dalam kehidupan supaya setiap perkara yang kita lakukan adalah betul dan tidak tersasar. Justru, jika kita ingin mempunyai ilmu, kita perlulah menjadikan membaca sebagai amalan harian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Auni Solihat binti Jeffrey dari Sekolah Kebangsaan Merlimau. Kod sekolah saya ialah MBA 1022. Pelita dinyalakan waktu malam, cahayanya terang menyuluh jalan. Lisensi buku saya persembahkan, semoga memberi manfaat dan teladan. Bunga ros mekar berseri, disiram embun setiap hari. Dengan hormat saya berdiri, menyampaikan lisensi penuh dedikasi. Baiklah, pada hari ini, saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Husnul Zon, Seni Bersangka Baik dengan Tuhan Saat Berdepan Ujian dan Kekecewaan karya Nazrin Nasir. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication dan merupakan sebuah buku motivasi Islami yang sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Dari segi fizikal, buku ini mempunyai reka bentuk kulit yang menarik dengan ilustrasi yang lembut dan menenangkan. Warna yang digunakan memberikan rasa damai dan sesuai dengan tema keterangan jiwa. Kertas yang digunakan juga berkualiti, ringan dan tidak menyilaukan mata ketika membaca. Harga buku ini juga berpatutan sekitar RM32 sahaja. Buku ini boleh didapati di kedai buku dan juga secara atas talian. Pernahkah kita berasa sedih, kecewa dan tertanya-tanya mengapa ujian datang bertalut-talut dalam hidup kita? Pernahkah kita rasa seolah-olah Tuhan tidak memahami kita? Buku ini hadir untuk menjawab persoalan tersebut dan membimbing kita agar sentiasa bersangka baik kepada Tuhan. Tanpa melengahkan masa, saya akan berkongsi isi buku ini secara ringkas dan mudah difahami. Buku ini menerangkan maksud husnuzon, iaitu bersangka baik kepada Tuhan dalam apa jua keadaan. Penulis menjelaskan bahawa setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak nampak sekarang, tetapi kebaikan itu tetap ada. Selain itu, buku ini mengajar kita bahawa ujian bukan tanda Tuhan tidak sayang, tetapi tanda kasih sayangnya kepada kita. Oleh itu, kita perlu bersabar, terus berusaha dan tidak berputus asa. Kita juga perlu yakin bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan Tuhan yang terbaik untuk kita. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah, santai dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Penulis banyak menggunakan contoh kehidupan seharian supaya pembaca lebih mudah memahami isi yang disampaikan. Terdapat juga banyak nilai murni dalam buku ini. Antaranya ialah nilai kesabaran ketika menghadapi ujian, nilai kepercayaan kepada Tuhan serta nilai berfikiran positif dalam kehidupan. Buku ini juga mengajar kita supaya sentiasa redha dan bersyukur. Pada pendapat saya, buku ini sangat baik dijadikan panduan hidup kerana ia membantu kita menjadi seorang yang lebih kuat dan tenang dalam menghadapi cabaran hidup. Mengapakah saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini kerana mesejnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Keunikan buku ini terletak pada cara penyampaian yang lembut, jelas dan mudah difahami. Namun begitu, pada pandangan saya, penambahbaikan boleh dilakukan dari segi warna kulit buku supaya lebih menarik perhatian pembaca muda. Akhir kalam, saya menyarankan buku ini dibaca oleh semua, terutamanya murid-murid, remaja dan guru-guru sebagai sumber motivasi dan panduan kehidupan. Saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Pergi ke taman memetik bunga, bunga disusun di atas para. Jika kita bersangka baik sentiasa, hidup tenang, bahagia selamanya. Sekian, terima kasih.